Last week, I ada pergi satu open house dan masa I tengah makan, ada orang perform. So, dia nyanyi lagu Sandarkan Pada Kenangan. I am so impressed sebab dia punya nyanyian sangat kemas, penuh lah Ya, betul, kita kalau menyanyi ni, orang sebut bulat. Dia tak penyek. Tapi korang kena faham satu istilah open throat. Nyanyian dia tak ada constriction langsung. Flow cantik, jalan-jalan. Ada penyanyi, dia berjaga-jaga. Perempuan ni nyanyi terbuka and relax je. So dia nyanyi lagu Sandarkan Pada Kenangan. Biasanya kalau orang nak menetapkan bunyi bulat tu, dia macam kurang faham sikit. Contohnya, sandarkan. Kan? Kita nak dalam kedudukan ni kita faham bunyi dia akan jadi bulat. Tapi yang sebenar-benarnya open throat ni apabila you kalau kita buat dua it's a so dia macam yawn feeling. So kita buka sikit. Lagu tu pula happy bercinta. So kita senyum sikit, kita buka open throat sikit. Kita paling senang nak open throat, kita senyum. So wujudlah pengembangan ruang fairy. Ini menunjukkan penyanyi tu kekalkan internal space. Aku macam nak tegur je budak tau. Betul tau, bila you all dengar orang menyanyi dalam media sosial contohnya, dengan dia menyanyi live, kenapa ianya berbeza? Sebab kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan skrin, kita punya singing ni, koordinasi teknik kita tak bagi optimum. Tapi kalau persembahan live, kau tak ada choice, kau kena bagi secara optimum. Budak tu adalah Umairah.